Alhamdulillah masih dah sampai. So kita ambil kayu. Setengah hari tak boleh dapat kayu ni. Alhamdulillah dapat kayu yang ni kuat lah. Ada orang tua-tua pesan ambil kayu, sebab kita nak buat kayu panjang. So kayu panjang nak dapat yang betul-betul lurus, dia kayu ni lah. Daun dia lebih kurang macam tongkat ali lah, tapi dia panjang sikit lah daun dia kan. Cuma nama dia kita lupa nama apa tu. Tapi ya Allah, sangat menguras tenaga nak boleh sebatang pun. Ambil masa satu batang ni kalau potong setengah hari. Lepas tu kena buang kulit, wajib kena buang kulit. Every single kayu ni kita kena buang kulit. Nak boleh buang kulit ni ambil masa juga dekat 4 jam. Semalam pun sepetang ni sambung balik kan, yang panas sikit. Sebab dia lurus cantik lah, tapi betul-betul keras lah. Kulit dia kita nak kukut untuk nak keluar tu, dia takkan keluar habis ni sebab keras. Betul-betul keras. Nampak kulit dia? Oh, lain macam sikit. Sangat keras. Dia memang menguras tenaga lah. Satu nak tebang dia kan, tebang dia, tapi cantik lah. Dia panjang sama kan. Ni memang cun lah. Tapi dia berutu lah. Kita kena buang-buang dia punya berutu dia tu. Sebab kita nak buat kayu panjang kat atas tu untuk walkway punya. Ni fully kayu lah. Fully kayu penuh. Maknanya ratus batang ke. So every single kayu ni kita kena ambil, buang kulit satu. Kena sabar sungguh lah. Ini memang betul-betul kerja yang memerlukan kesabaran kan. Sabar, insyaAllah dia akan sampai lah. Bila tiba waktu dia akan siap lah kan. And Alhamdulillahnya, sebab every single kayu yang ada kat sini semua kita sentuhan tangan sendiri. So semua kita buang kulit satu. Tapi yang besar-besar ni tak berapa teruk sangat buang kulit. Kalau teras ni ialah dalam besar-besar ni kan. So yang ni untuk kayu panjang ni memang tough lah. Bayangkan sebatang ni kita buang manual pun, dia punya keras, dia menguras tenaga lah. Ambil masa dekat 4 jam juga. Sebab dia panjang kan, panjang. So kalau nak pulun betul-betul itu boleh 3 jam, tapi penat lah, penat. So kena sabar. Sebatang masuk sebatang tu, orang tengok setiap hari kalau sebatang siap, sebatang berapa lama nak boleh penuh kan. Tapi nak pergi mana, sebelum jadi at least dia move kan. Benda ni dia bergerak sikit, lama-lama siap macam kita buat ni lah kan. So benda-benda macam ni perlu sabar kan, tak ada kalang kabut. Alhamdulillah. So ni minat ke DM ke, bulu dah naik cantik lah. Tu hari muda tu hari tak naik bulu ni dah naik lah. Come. Apa tu? Dah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan siap doakan ya. Siap pun sampai lah. Sambil-sambil kita nak ikat batu, sambil ambil batu. Macam tu lah. Solo kan, Lone Ranger punya. Alright, okay bye.